Hai guys, hari ni kita nak main 99 Night in the Forest. Saya nak review kelas Cyborg. Ni kelas Cyborg. Okay, level pertama, if alien attacks overheat, you take damage and your armor is temporarily lowered. Tambahan, excellent visibility at night. Terang di malam hari. Alien attack, this increase damage. Laser cannon, tambah damage. Kill, restore some alien energy. Membunuh haiwan membolehkan mendapatkan banyak energi. Okey, jom kita masuk. Guys, tengok sampai habis ya, like and subscribe. 1199 night. Finding the missing children will help. Okay, saya review kelas Cyborg baru, tapi saya nak review kelas Cyborg dulu. Okay, tebang dulu. Tebang pokok. Tebang pokok. Yo, ni bukan bangunan tu ke yang ada kutis tu? Oh, tak ada. Makan. Cari baru lagi. Tebang pokok. Okay, kita ambil kayu, letak tengah. Pilih level 2. Let's go. Dah pilih level 2. Mana korang? Okay, kat sini. Mantap. Next. Lepas tu selamatkan budak, pergi stronghold. Okay dah. Tu je lah review kelas Cyborg ni. Lepas tu buat map. Apa lagi? Mantap. Okay, ambil kayu, letak sini. Buat map. Makan. Okay, mantap. Korang kita ambil besi, jangan. Kita kena naikkan api level 4 dulu. Korang lagi. Peluru. Okay, sini ada berry, makan. Okay, ambil korang 1. Besi jangan. Korang 1. Buka chest. Ya Tuhan. Good axe lah. Kau minta good set lagi, kasih good axe. Tak apalah. Okey, kita tu dulu. Besi tak nak. Kita perlukan bahan bakar. Ada bahan bakar guys. Mantap. Okey, kita jumpa. Lepas tu buka peti. Ada update baru, update jungle. Tapi saya nanti sikit lah. Ambil kau. Segala 1 hit guys. Kita ambil. Okey, letak kat sini. Sikit lagi. Tebang pokok. Okay, tak tebang pokok. Mantap level 4. Okay, bunuh anak 1 tembakan je. Okay, tak dapat juga. Yo, kucing baru guys. Monster baru. Uish. Waduh, monster baru guys. Alamak. Okay, kita letak kat sini. Makan. Okay, kita cari bunny food. Alhamdulillah, jumpa akhirnya. Let's go. Tinggal tunggu pagi je guys. Okay guys, pet trader sudah sampai, ada di sana. Okay, jom kita tukarkan bunny food dengan wolf pet. Kita letak sini bunny food, kita tukar dengan good sack. Wolf pet kita tukar dengan spear. Mantap. Let's go guys. Okay guys, saya akan naikkan level campfire ke level 6. Nanti saya update. Kalau dah level 6 saya akan buat video ni balik. Okay, bye. Okay, kat sini ada bangunan. Buka pintu, besi. Okay, masuk. Kat chest. Aduh, saya buat apa? Okay, kita kalahkan kursi sini dulu menggunakan kelas Cyborg kita. Kelas Cyborg ni dah bagus sebab dah senjata jarak jauh. Mati terus. Okay, ada besi kat sini. Besi lagi. Aduh, banyak besi.
Okay, kat sini tak ada kultis dah. Kita keluar, masuk. Okay, ambil besi. Okay, tu kita ambil besi lagi. Okay, nampak. Mana ada kultis, kita buka. Okay, kita bunuh. Okay, mantap, dapat peluru, dapat kultis. Buka. Dapat besi. Ambil besi. Kat sini ada chest biasa. Okay, mantap. Good axe. Okay, tak nak. Kita dah ada. Okay, kat sini ada juga pot flashlight, mantap. Okay, kita keluar. Ya, kita keluar. No, jom kita balik ke campfire. Let's go. Sini belum penuh lagi, kita kena cari kayu lagi, kena cari bahan bakar lagi. Let's go. Ada klinik. Okay, kat sini ada klinik, iaitu okay, kat sini ada serigala apa yang sangat menyebalkan. Okay, kita bunuh. Ambil ini, kita ambil daging. Okay, stick dah kita ambil. Tapi kalau monster kita tak ambil, kita ambil besi satu. Ada hospital kat sini. Ambil kursi, ada kursi chair. Buka. Dapat bandage, dapat besi. Tak ada apa-apa. Okay, jom kita keluar. Masuk kat sini. Kat mana ada tangki air ni. Okay, ada besi, ada kowal. Lepas tu ada silang ni kacau. Ambil tau. Okay, ambil ni. Mantap. Aduh, terjatuh. Mantap, dapat chest. So, kita dapat benda bagus. Kacau lah. Okay guys, kita jumpa bila campfire kita dah level 6. Okay, bye. Okay guys, kat sini Strong X, let's go. Okay, kita lanjut explore. Okay, bye korang. Kita tunggu kat level 6 nanti. Okay, sikit lagi dah nak level 5. Okay, level 6. Mantap. Level 6 guys. Okay, sekarang jom kita selamatkan budak yang pertama. Pertama-tama kita buat kompas dulu. Jom kita selamatkan budak yang pertama guys. Let's go. Itunya budak pertama. Okay, jom kita kalahkan. Okay, cepat. Mantap. Okay, sini sama. Okay, pam. Terus selamat. Okay, cepat. Anak pertama dah terkalahkan. Ketat. Dapat full canister. Okay, budak pertama kita dah selamatkan. Sekarang kita selamatkan budak yang kedua pula. Okay, let's go. Sini budak kedua. Okay, sini. Mantap. Kat sini guys. Bagus satu jam. Terus mantap. Anak kedua dah selesai. Sungguh dapat bandage. Relover, mantap. Okay, tapi dah bandage, alhamdulillah. Kita dapat, alhamdulillah. Okay, daging kita makan semua. Ambil. Cuma kita selamatkan budak ketiga. Kita buat kopok dulu. Ini kita buat pamplot. Kat mana? Okay, mantap. Okay, jom kita selamatkan budak ketiga guys. Let's go. Okay guys, ni budak ketiganya. Jom kita selamatkan. Tapi masalahnya kat sini ada banyak serigala. Di sini tu dah tengok tembak. Tunggu reload. Kita tembak lagi. Senjata cyborg sangat kuat. Bagus untuk pemula yang nak beli kelas 600 diamond. Kita tembak lagi. Boom. Okay, dua kali tembak lagi, orang tu terus mati. Okay. Orang tak mak. Alamak. We attack tonight, return to your fire. Alamak. Tak apa, boleh ni. Tak dah. Buka, ambil bell pad.
Lepas tu selamatkan budak 3. Ya Allah. Wow, taktikal shotgun, mantap. Ish. Mantap. Kita buat besi. Tak payah, kita balik ke rumah dulu. Okay, kat base kita dah kena serang kultis. Jom kita kalah kan. Mana kelas cyborg ni. Sini kau. Boom. Kita bunuh je lah. Okay dah. Jom kita selamatkan budak ke-6 guys. Let's go. Ya, saya dapat tahu ada kejadian yang sangat takut dalam ni. Sebenarnya ada hantu baru guys. Tolong. Nak serang saya. Now. Tolong guys. Okay guys, tu anak ke-6 nya guys. Jom kita pergi ke sana. Halo. Okay, jom kita tembak guys. Okay, bam. Okay, guys, kita tembak. Tembak lagi. Bam. Kita tembak lagi. Alhamdulillah. Ke pintu, ambil backpack. Ambil mod stick. Okay. Yes, go guys. Dapat ruby chest. Sama kat budak. Ambil ruby. Alamak. Dapat kunai. Okay. Dapat kunai guys. Mantap. Let's go, kita balik. Macam kucing. Ni mah kucing pun. Jom kita balik. Untuk letak semua barang, letak semua daging kat rumah dengan budak 24. Lepas ni kita pergi storehold untuk review kelas cyborg ni. Semua dulu guys. Okay, mantap. Jom kita pergi storehold. Kita buat radar dulu guys. Okay, mantap. Letak sini. Kita cari storehold. Mana dia? Kat situ rupanya. Jom guys kita pergi. Okay guys, kat sini ada pakcik blast meat yang kita boleh beli tu. Oh ni. Okay guys, dah sampai. 1, 2, 3. Kutis tu level 1. Bam. Kita tembak lagi. Lewat cepat lah. Kita tembak lagi. Tunggu sampai level stronghold level 2. Okay. Mantap. Mantap. Ke sini kita tembak lagi. Bisa kita ada bandage. Tembak lagi, mantap. 1, 2, 3. Tembak. Mantap. Macam kita buat guna senjata cyborg. Pam. Dah buka. Dapat besi. Gem of the forest, cultist gem. Okay, kita akan dapat 5 diamond kalau kita selesaikan stronghold ni. What is that? Ni tak bagus. Okay guys. Pergi asal update kucingnya tadi ke? Asal update jungle bayong ke? Fairy bayong ke? Kau boleh komen kat bawah. Okay guys, bye. Bye guys, bye. Kau boleh komen video apa? Baik korang boleh rekomen video apa yang nak suruh saya buat nanti. Okay, bye. Bye korang. Bye. Senjata cyborg. Cium.